Ni lah dia pokok beras. Sinchan geng ya. Tapi tak ada nak fly drone lah geng. Okay geng, assalamualaikum. Selamat petang-petang. Balik kampung geng. So orang kata padi di Sinchan dah menghijau. Bukan menghijau dah menguning. Okay geng, nak belanja sikit korang tengok ni apa? Padi yang menguning. So sekarang ni aku berada di pokok durian tunggal. Nampak? Pokok durian tunggal ni salah satunya pokok yang berada di sawah Bendang. Agak viral juga lah pokok ni. Dulu ada 2 buayan kat sini, tapi buayan tinggal 1 je. 1 je tinggal. Lain dah hilang lah. Kita nak tengok ni padi yang dah nak masak ni. Ni lah dia pokok beras. Pokok beras geng. Nampak? Okay geng, aku nak belanja korang tengok sekitar sini. Tengok pokok beras. Kamu nak ambil ni geng. Let's go. Terbang Sinchan geng ya. Tapi tak ada nak fly drone lah geng. Okay. Okay geng, belanja sikit lah. Gambar kapal terbang kat belakang. Tapi boleh fly drone. Kalau tidak aku dah fly dah. Cuaca panas terik geng. Upah okey lah. Biar korang nak tengok kapal terbang je aku belanja tu. Nampak? Okay geng. Sekejap tu dia tu. Kalau boleh ni aku dah fly dah. Okey lah. Mana terik. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.